dia daripada 10, 11, 6, 4 Dia masalah essentially adenomyosis. Dia ada kidney bleeding yang memang dirawat dengan gynae. Dia memang sangat amazing produk ini. Bila kita bagi Alora full set, full pun biasa kita akan pakai stopen dengan pen dengan double dengan boxer. Lepas tu kita introduce Siruto. Ada sultan berapa dia chubby sikit. So I bagi dia Slendro. Dia sangat risau kalau Slendro dekat nak habis sebab dia masalah suka dengan Slendro tu sebab dia dah reduce weight around 8 kg dalam masa 3 bulan. 79, sekarang 71 macam tu. Berat badan dah cantik, period dah tak rewire, dah tak problem, dah tak issue. And stand by the guide yang dia pula memang mengecik, tak perlu nak rasa diri. Adenomyosis is there, tak stable. The conventional treatment berguna ke tak? Bertahun-tahun? Bertahun-tahun. So jika kita add on BE produk, Alora Fullset, Chiruto, I kata dia punya weight dengan Slendro. I think I bagi dia next buyer, I bagi dia Spirulina semua sebab UHB kan drop because of bleeding tu. HB dia daripada 10, 11, now 14. Sangat happy. Semalam ini semua Dr. Kamisa punya. So far, sebelum ni jumpalah segala macam pakar tu tak berhasil seperti yang sekarang dan dia memang sangat happy. Hanya dalam 3-4 bulan. Berbanding bertahun-tahun. Berbanding dengan tahun-tahun. Consultation with Dr. Kamisa.